bye. Cewek-cewek Felda ni nak jumpa aku. Sini. Murah memang ah. Sumpah ramai. Aku bukannya nak riak lah, tapi perempuan datang dengan aku, bro. Murah. Hello, weh, malam ni weh kita kat mana? Kat Redong. Ha? Redong. Redong. Nanti bagi tahu member-member yang lain, Dadak Felda, kita jumpa malam ni. Okay. Okay, bye-bye, Tati. Budak dia kemampu. Aku laki orang, tapi tak. Panggil lagi orang. Itu kerana kau perempuan daripada aku cari lelaki. Okey tak apa, aku nak aku cari lelaki. Boleh? Cik lelaki. Kau tengok aku cari lelaki. Kau tengok. Kau fikir aku tak boleh cari lelaki? Pacik lah, boleh lah pacik ni. Kau tengok aku cari lelaki. Kau tengok jap. Cari lelaki. Inilah korang punya kawan. Motor tu pun tak berhenti lah untuk kau. Cik lelaki sangat. Nampak? 2 kali tak berhenti. Sabar, Raka, sabar. Lori tu siap belok. Entah. Semua tak ada kat engkau. Ha? Pika, kasih antar tu beg ke sini Durhaka. Kami punya charger di situ. Tu Telepon. tinggal kat kereta sini pun pandai ambil. Datanglah sini ambil. Takkan kita orang nampak dengan kau. Hai. Ni lelaki. Kau tengok lelaki ni. Kau tengok. Mana lelaki ni mana? Dek. Boleh minta tolong tak? Hantar aku pergi sana, lepas tu pusing balik sini boleh? Boleh? Tutup. Budak ni suka hati dia. Dek, kau minta RM50, Dek. Hati-hati, Dek. Oh, dia minta bagi ni. Dadak Felda ni, bos. Cakap dek, Dadak Felda ni, bos. Baru jadi budak Felda, dia nak cakap Dadak Felda. Aku memang Felda 100%. Okey dek, kita pusing depan tu nanti. Antar balik tempat sana tau. Pacak sekali. Pacak sekali dia pacak. Ya! Dek, kita tahu pun. Dek, pusing lah dek. Adik, bawa tengok depan. Adik jangan pandang abang tu, Dek. Oh, boleh pusing. Oh, relax je dia bawa. Nanti kalau bapa adik nampak dia tak marah. Marah. Dia bilang kalau bapa dia nampak marah. Abang ni dalam ni. Cakap je bantu ni. Bantu wanita sepantang antar dia pergi klinik. Boleh? Aku ni pula. Mati dah. Pika depan kami punya homestay ni kan ada ada kedai-kedai, datanglah kamu sini. Laki datang kat orang. Ikin buncit. Apaan tu? Bukan JJ, nama aku. Kenapa ikan buncit? Ika ledak. Daus, daripada kau jalan-jalan, biar kau ambil barang ke sini, Daus. Tak nak. Macam tu tak apalah, kau datang je lah sini malam sekarang. Dah sampai. Terima kasih dek. Semoga adik dimurahkan rezeki tu. Urusan-urusan adik dan dipermudahkan segala urusan adik. Amin. Gila dia. Tiada duit cash lah mau bagi budak tu. Tiada laki-laki orang. Laki tu pun tak berhenti tengok kau. Pandang kau pun tak. Bye dek, hati-hati. Adik cepat takut. Lah, kau nak masuk ke mana ni? Bye-bye. Pika, antarlah tu barang pergi sini, Pika. Kenapa aku nak tagak engkau? Antarlah pergi sini, cepat. Box. Daus. Ni. Buta dekat jauh tadi. Abang Tista dah itu ni. Apa yang bising-bising belakang tu? Daus. Tak tahu.
Tak tahu. Oh, dalam Daud. Ah, Daud. apa? Tanya sekarang. Apa? Tak malu ke letak barang dekat kereta orang, lepas tu arah-arah orang hantar? Ada. Aku tak boleh bangun pun. Kau datang sini. Oh. Barang kau. Ya, sebenarnya malu juga, tapi rasanya macam malu juga kalau pergi trip tak bawa partner. Sabarlah sial. Orang lain semua ada partner, kau tak ada. Sedih hidup kau. Daus, stop. This is my friend, okay? Sedih hidup kau, partner kau tak ada. Orang lain semua manja-manja berkasih sayang, tapi kau tak ada partner kau. Apa dia boleh manja-manja dengan aku? Boleh kau? Apa kena mengena pun pasal ni? Cepatlah nak maghrib balik. Kenapa tu? Kau tahu tak ada orang pergi mana tadi? Pergi rumah-rumah ke rumah, lepas tu cakap, akak nak gambar tak dengan kita orang? Hi. Aina. Hai Amri. Amri! Oi, tengok tu dak-dak aku semua, dak-dak aku semua. Budak-budak aku semua, budak-budak aku. Budak-budak aku. Budak-budak aku semua. Korban Musa. Pinjam selipar boleh? Ya, Payah pakai selipar. Thank you, Raus. Semua tu budak-budak aku Pika. Okay dah, Aina cakap turun balik kereta. Jom. Okay, thank you Daus. Thank you. Aku tak pun nak masuk rumah nak ni. Hantarlah barang aku sini, durhaka muka penyukla di hutan. Mana tahu kat mana? Kalau kau nak hantar aku tahu. Kau nak hantar? Mana aku tahu, bukan aku punya kereta, bukan aku yang bawa kereta. Oi mak kau. Kalau kita orang hantar, Ya. apa kau janji kat kita orang? Apa? Kalau kita orang hantar, apa janji kau kat kita orang? Aku belanja kau makan kat situ. Tu nak Daripada hari tu kau cakap nak belanja aku makan, tak belanja pun. depan homestay sini. Kau lah pergi Thailand, pergi cari kuda di sana. Aku dah balik, kenapa kau tak belanja aku makan? Kita tak ada lagi masa bersama. Kenapa tak ada masa bersama? Kau dengan kawan kau ada masa bersama? Kau tanya jiran kau. Aku dengan jiran aku berdua. Kau tanyalah jiranmu, kita tak pernah bersama, macam mana mau belanja kau makan? Kau tu kadang-kadang kalau kau ajak video shooting ni cara lebih busy lah, mau balik seremala, mau pindah rumah lah, mau pindah ini lah, mau itu lah, kata ini lah, kata ini lah, sampai berlaku dengan susah betul mau diajak kau bijak makan. Jadi salah aku ke? Kau yang susah betul diajak. Aku tertidur. Apa jadi? Sudah, aku dengar dua orang berbebel je. Kau bagi tahu rumah kau ni. Mari sini cepat, sayang. Tengok dah aku dah datang dah. Budak-budak aku dah datang dah weh. Tengok dak aku. Aku sekali seru je budak-budak datang. Ha? Diorang pergi pusing-pusing kampung. Kunci di mana? Oh, ni ke? Ada sudah. Wow. Antarlah tu barang ke sini Pika. Duit. Korang. Korang nak tahu tak Ipan tadi baru habis sembayang. Ya ke? Wow. Hari ini kan birthday dia, jadi dia sembayang 5 waktu. Nak tanya tapi takut sakit lah pula ayat soalan ni. Tak apalah. Dia sudah mandi. Lepas tu time yang habis solat tadi, dia gambar tangan dia dengan tasbih dengan sejadah. Lepas tu dia tulis Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kau bunuh je aku bro. Ya. Kau fitnah aku bro. Kau bunuh je aku. Oh tiada. Oh salah nak salah, bukan story kau. Bukan story mu. Oh salah orang, astagfirullahalazim, salah orang. Barang apa yang salah? Pika, mana muka kau? Kau nak apa ni? Kau nak ni bos kau datang ni ah. Habis marah. Kita orang keluar ni. Patutnya Kau bagi phone ni dengan bos kau? Ni Abe kat sini. Abe dia kat sini. Asal kau datang? Betul lah. Patutnya kau lah ambil barang. Kita orang baru nak datang ni. Kita orang dah aku memang benci dengan dia ni. Jampan. Tolong aku dah reverse untuk kau. Kau ni kan, diorang datang sini lah. Tak, tengah live. Motor perempuan mana? Diorang tak balik-balik lagi. Dia tak balik lagi. Dengan akak nak balik kan? Tak pasti pula. Yang ada kat rumah tadi nampak Aisyah, Sofi, Mira,
Iya, Mira Share. tak ada rumah. Mana perempuan yang lain? Ada perempuan yang lain. Nih, kau tanya jiran kau. Aku mana lah Kenapa tahu. kau tak datang sini? Diorang semua datang sini. Orang serius. Kau semua mana? Engkau kan Kau perempuan. nak ambil barang diorang, nak suruh kita nak hantar tapi kau datang sini. Kau tahu tak jalan firman tak? Semua datang sini. Jumpa. Korang Masalahnya confirm kah? Kumpul ke sini? Enggak kasih Jawab. balik motor mungkin kah? Daud. Tak kumpul pun diorang yang kebetulan singgah sini. Korang datang sini ke tak? Kalau tak, kita orang pergi hantar. Tak nak, korang yang datang sini, jom. Boleh kita minum-minum depan ni. Tak nak. Engkau jangan kita orang dah hantar tiba-tiba engkau datang sini. Memang aku botak kan kepala dua-dua. Botak bagi botak betul licin-licin. Kalau aku menipu aku rebus anak tudung kau. Aku tak cakap kau menipu. Jangan tiba-tiba kau datang sini pula lepas kita orang hantar barang. Tak. Kau datang je sini. Feeling lah. Perempuan tu kan kamu tengok 2 ekor tu. Kalau kau rebus anak tudung dia jujur. Warna hijau. Jujur. Perempuan-perempuan macam tu. Coba kau try. Dia tak berani bagi nampak anak tudung dia macam mana. Iya, aku komen Son, ya aku komen tolong pin. Iya, aku komen Son, ya aku komen tolong pin. Aku komen Son. Iya, aku komen Son, ya aku komen tolong pin. Kasih pelan volume kamu. Iya kampung. Aku sepelan so volume go. Tapi selalu pin 1 menit jangan. Sudah aku tutup volume go sudah. Tapi seminit je nih. Mampu kah? Boleh kau tengok nanti ya. Langsung 400k tu. 440. Lagi 100 orang. Tengok 1 2 3. Tu sudah Pan. 1401. Kau jangan cabar dorang Pan. Biji kau ni pun orang boleh bagi hilang sekarang. Pan, aku cabar kau semenjak berdemo kan. Sini kau. Sini Pan. Kamu tengok. Mungkin Ipan lupa. Sekejap Pan. Kau tunggu sini. Okey. Apa kau buat bangke? Masih ada masa lagi. Tolonglah kasih 400. Aku mau 400 malam ni. Untuk birthday ku je. Kau pegang ni. Okey. Kita jam. Siapa yang tercabut semua kelopaknya dia kalah ya. Oh, okey. Cus ke cam? Cus. Okey, tu 2 3. Alah, kau pelan-pelan lah Pan. Okey, tu 2 3. Nak kena. Why Kalah sudah kau. Okey. Satu kali. 1. Tu 2 3. Ipan. Okey. Dah tercabut. Masih ada 4. Okey. 2 3. Ya. Okey. Jap satu kali Pan. Satu kali ada Aina sampai. Mati no. kau. Sini. Mati kau. Okey. Aduh. Tinggal 2. Okey, mari. Okey. 1 2 3. Ipan. Yes. Tukar lah Pak gunting terus. Okey, last. 1 2 3. Ya, mati. Belum masih ada tu. 2 3. Mati Uyo. kau. Wow. Tinggal 2. dua. Aku tinggal 1. Okey. 1 2 3. Okey. Jangan bergerak jangan bergerak. Yes, habis. Dorong jalan. Turun meraju. Dorong jalan. Janganlah jalan. Das, kau perlu bantuan. Jangan jalan. Tidak. Janganlah jalan. Tidak. Bagi barang kami. Motor. Allah. Bas.
Ini perempuan durhaka ni kan. Kau tengok sini muka-muka dorang ni. Kamu nampak kah muka dorang? Macam mana mau pergi nampak? Nampak kah? Nampak kah muka dorang? Nampak kah muka? Tak nampak. Siapa kan tu? Tengok tu, tengok tu. Tengok tu, tengok tu. Tengok tu, nengok tu. Ha? Kau tak singgah aku rakam kamu. Aku rebus kamu punya tudung. Buka! Buka! Ya, awak nak apa ni awak? Jom, Jom apa? minum. Ini mana? Depan situ. Mana? Situ, itu nah. Betul-betul situ, Jak. Jom lah. Daus, maghrib. Maghrib tutup lah. Buka. Ini cantiknya. Dorang tanya siapa kentut tadi. Baik. Anu, kanda. Kanda kita ada bungkuk dekat kamera. Nak apa ni? Cantiknya korang ni. Satu milik Aina ni aku keliru, tak tahu milik siapa. Kalau kau memang milik aku lah. Pick up Pilih of Bangkok 1. Aku dah bagi kau banyak. Okey korang, sekarang ni korang, siapa yang nak ni, korang tekan je 4 di. Weh, tangan Ipan terjepit. Sikit tanganku terjepit. Apa ni? Tangan Ipan terjepit. Kau tak kenapa Fikir sepit tangan Ipan. Bukan tingkap. Sebenarnya, happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ipan. Happy birthday to... Tepuk perut. Ibu makan dong. Aku dah boleh tak temu tepuk mana. Nak balik dah. Okay, dah cepat ambil barang. Ada barang lagi. Adakah lagi barang? Kau kemas kosong lagi tak kau. Kosong lagi tak kau. Pika, Salon Plus ni kan? Di kereta kau ni. Itu anak Kak Bella punya Tunggu Salon Plus ni jadi Yoko-Yoko baru kau buang. Colek. Ipan! Ipan! Astagfirullahaladzim! Korang culik aku ke Ina? You okay je weh? Sebenarnya, aku suruh Ipan tolak kau. Tapi sebenarnya aku nak keluar dengan kau tanpa Ipan. Kami berhasil. Korang tak nak lah bawa dia weh. Ipan ingatkan aku betul-betul nak sebalik kau. Ya, kita memang tak nak. Ipan kena game rupanya. Aku ada ide jahat Pika. Apa? Kita tinggal Daus kat mana-mana biar dia balik. Tak, idea tu macam tak best. Ayah, kat padang sebenar. Depan lah. Kat padang. Padang depan tu. Okey, jom. Apa ni? Jangan malam tinggalkan aku siap. Jalan jauh tu Pika. Padang depan je lah. Pika, aku rebus tu anak tudungmu Pika. Tak apa, Jujur rebus je. ini kali. Tak apa. Ini kali Pika jujur aku rebus anak Tadi tudung kau kau. minta balik gift daripada aku kan? Weh, tak pun kita colek dia. Kita tinggal kat depan rumah perempuan. Pandai-pandai lah dia balik dengan habis. Boleh ke macam tu? Kau. Okey, dah sampai dah padang depan Weh, dah ni. geng-geng. Kau tahu tak Amri tadi buat apa? Amri buat Bawa skuter. Ya, Ah, lepas tu dia lepas tu dengan ramai-ramai budak kampung. Ya, dia ikut budak-budak kampung. Okey, sampai dah. Weh, Irfan ada dalam live ah. Hai, Irfan, tahu kita nak ke? belajar colek Daus. Kau buat Daus. cerita seksa, buat cerita seksa. Kenapa pula? Okey, dah turun kereta dah. Okey, Ipan dah keluar ke? Sekejap, Irfan lagi ke korang? Ipan keluar Pan? Korang Irfan lagi tak? Kantor nanti. Kalau Saya nak tahu Ipan ada ke tak ada. kalau Ipan keluar senang sikit. Aduh, ada. Ada lagi. Kau ni kantoi lah. Kau ni jangan kantoi boleh tak? Ada aku buat muka-muka ni. Ipan Dah. aku tolak. Daus. Aku dengar semua perbualan kamu. Ipan Kau punya ni kan? Kau punya Sumpah. ni kan? Tak ada Kau lagi punya nak ni tengah kan? sorok ni. Ya Ipan jangan kau jangan Aku buang. jangan Aku buang. Ipan jangan. Itu buang. sejak yang ada tuh Ipan jujur. Ipan kalau kau buang Ipan aku doakan biji menjadi 7. Di sini. Kau nampak ni? Boleh hantar dia dah. Ipan, Kau aku tak nampak ni khianat. pokok? Tak, aku tak khianat. Ni betul-betul janji. Tengok ni. Turun. Daus turun. Turun sekarang. Turun. Ipan, jangan buang Ipan. Turun. Aku doakan kau turun betul. Turun. Buka pintu turun. Turun. Ipan. Ipan, kalau dia turun, kita berjaya. Turun. Malu budak aku kalau selipar aku besar. Selipar aku besar jujur. Ipan jangan buang tu Ipan. Kau nampak ni pokok? Kau cari dekat pokok ni. Kau turun. Turun Daus. Tutup pintu. Kunci. Jalan juga. Mana aku mau tapuk ni?
Korang Daus kena tinggal. Anak kena. Jalan. Mana aku? Reverse Mika. Okey tak Pan, aku dah ni. Tinggal dia. Tinggal betul-betul. Tinggal reverse, tinggal je, tinggal. Tinggal betul-betul. Bye. Tinggal betul-betul. Iya, assalamualaikum. Hati-hati bawa motor. Pika, Ipan. Ah. Sorry. Saja je buat prank untuk birthday boy. Yeay. Kau cari di pokok tu Kau cari di pokok tu. Ipan, kau ambil Ipan. Kalau nak, dorang follow kau. Bagi dulu 400k. Hah? Bagi dulu 400k baru aku ambil. Gua suruh jiran kau. Oh, okey. Okey, tinggal. Masalahnya Ambil kau sendiri. 400k. Tak, kau belakang sikit. Belakang sikit, berdiri tengah-tengah tu. Pegang telinga kiri kanan. Okey, tinggal dia Mika. Tinggal dia Mika. Kena tinggal. Siapa tu Dia minta tolong orang. Kita kereta. Tinggal dia. Dia jalan kaki. Ipan tolong dia, Ipan. Jauh lah. Oi. Boleh. Bagi dia jogging. Mana dia? jogging. Bisa apa lagi gila weh. Maghrib weh. Dah. Sini. Suruh Daus cari aku kalau dia mau pot dia. Tak ditumpang orang pula tu. Aiman ke? Weh, ditumpang orang. Orang random. Suruh dia cari aku kalau dia mau pot dia. Dia siapa? Bukan apa tu. Mana dia? Aku. Weh, kau tahu tak dia buat apa? Ipan, dia suruh kawan budak tu turun, lepas tu dia naik motor budak tu. Mana dia? Woi, mana dia? Weh, sumpah kawan budak tu tengah jogging sekarang. Jahat gila dah. Jap. Banyak juga gift kamu bagi aku nih. Tapi terima kasih. Aku anggap hadiah birthday aja, oke. Masih. 14k mata momen 15k bos. Follow lo aku. Kalau jumpa balik, penat. Kau dapat layan nama dia. Suruh Daus cari aku. Kejap. Dia tengah cuba cari kau Pan. Kita jumpa mana kau Pan. Ni Pan. Dia pergi mana weh? Tahu dia tu. Aku rasa dia nampak kau. Nampak aku. Dah. Dia pergi cari apa tuh? Dia pergi cari itu pot dia. Nampak aku. Mana kau? Mana kau Pan? Penat tak pula. Biarlah kat korang. Dia penat kan. Dia kena hantar lah weh. Dia kata dah hantar lah. Dia dah maghrib. Dah maghrib dah. Ipan azan. Baru kau nak taubat kan? Azan hormat agamaku. Bukan azan nih. Pergi kau ambil pot kau dekat apa? Siapa ni? Yalah korang, kita in live lah ya. Azan sudah beb. Korang follow Ipan tau. Hari ini birthday dia, follow dia. Alhamdulillah follow. Nah, Alhamdulillah. Terima kasih crowd Daus.
Taklah crowd kita semua ni, diorang nak nampak siapa yang live. Makasih. Semoga malam ni ada sinar. Amin. Sebab si Nuar cakap, dia jawab, malam ni aku janji kasih 400 kau punya account. Boleh tu insyaAllah. Terima kasih. Happy birthday Pan. Thank you Daus. Welcome. Yalah korang, aku left dulu nak mandi jap. Bergetar dah ni. Assalamualaikum. Bye bye, thank you. Assalamualaikum. Jangan lupa follow aku juga. Let's go. Okay. Bye bye semua. Assalamualaikum. Biarlah sini kau. Motor sini ku cek bawa. Okay, bye bye semua. Okay. Bye.